Pernahkah anda rasa seolah-olah anda sedang gila sedikit demi sedikit dalam perhubungan dengan seseorang yang rapat? Apabila logik sudah tidak jalan dan anda sentiasa dibelenggu rasa bersalah, bingung dan keletihan emosi, jika ini biasa bagi anda, kemungkinan besar anda sedang berhadapan dengan senjata paling licik dalam gudang senjata manipulator, iaitu agresi tersembunyi si narsisis. Ini bukan jeritan atau penghinaan secara terang-terangan. Ini adalah racun yang disuntik sedikit demi sedikit, hari demi hari, merosakkan kepribadian anda dari dalam. Dalam video hari ini, kita akan buka topeng dan dedahkan 7 taktik paling jahat dan tidak disedari yang digunakan narsisis untuk memusnahkan anda secara rahsia. Tonton sampai habis dan saya janji, anda akan melihat semula perhubungan anda dengan pandangan yang berbeza dan mungkin buat kali pertama, anda akan faham apa sebenarnya yang sedang berlaku. Pernah alami situasi sebegini? Tulis ya di ruangan komen sekarang juga. Sebelum kita mendalami taktik-taktik tertentu, mari kita fahami dahulu apa itu agresi tersembunyi atau pasif dan mengapa narsisis adalah maestro dalam hal ini. Berbeza dengan konflik terbuka, agresi tersembunyi adalah rasa permusuhan yang diselindungkan di sebalik tindakan yang tidak bersalah, gurauan atau bahkan tindakan kononnya menjaga. Narsisis, dengan egonya yang melambung tinggi dan keperluan patologi untuk mengawal, tidak boleh membenarkan dirinya dilihat sebagai orang jahat. Dia amat perlu mengekalkan ilusi kesempurnaan. Oleh itu, dia tidak akan menyerang secara langsung. Sebaliknya, dia memilih perang gerila di wilayah anda, iaitu dalam fikiran anda. Matlamatnya bukan sekadar untuk memenangi hujah, tetapi untuk menggoyahkan kestabilan anda, memaksa anda meragui diri sendiri, kewarasan anda dan ingatan anda. Ini membolehkan dia mengekalkan kawalan penuh dan memastikan anda terus bergantung kepadanya. Memahami mekanik ini adalah langkah pertama untuk mengenal pasti musuh dan mula mempertahankan diri. Baiklah, teknik yang pertama, yang paling licik dan mungkin yang paling popular ialah gaslighting. Istilah ini datang dari filem lama. Dalam filem itu, si suami sengaja memanipulasi isterinya agar percaya bahawa dia hilang akal atau sedang gila. Dalam dunia sebenar, ia berlaku sebiji seperti itu. Gaslighting adalah penafian realiti anda yang dilakukan secara sistematik. Si narsisis akan bersungguh-sungguh menafikan bahawa peristiwa yang anda ingat dengan jelas itu tidak pernah berlaku. Dia akan menafikan kata-kata, janji-janji, malah tindakannya sendiri. Matlamat teknik ini adalah untuk menghancurkan sepenuhnya kepercayaan anda terhadap ingatan dan persepsi diri sendiri. Dia mahu anda berhenti mempercayai mata dan telinga anda dan mula bergantung sepenuhnya pada versinya sahaja. Keadaan ini menghasilkan kebergantungan yang mutlak. Bayangkan jika seseorang mengalihkan semua perabot di rumah anda sedikit demi sedikit setiap hari. Dan apabila anda bertanya, dia menjawab, anda hanya berhalusinasi, semuanya berada di tempat asal. Lambat laun, anda pasti akan mula meragui kewarasan akal anda sendiri. Inilah cara gaslighting berfungsi. Mari kita teliti frasa-frasa gaslighting klasik yang mungkin pernah anda dengar. Awak hanya mereka-reka cerita. Perkara tu tak pernah berlaku. Awak mimpi je. Awak ni terlalu sensitif. Semua benda awak lebih-lebihkan. Dan saya tak pernah cakap macam tu pun. Awak yang salah faham. Frasa-frasa ini diucapkan dengan penuh keyakinan. Malah sering kedengaran merendah-rendahkan. Seolah-olah mereka sedang bercakap dengan seorang budak yang kurang akal. Ini contoh spesifiknya. Katakanlah anda dan pasangan yang narsisistik sudah berjanji untuk berjumpa pada pukul 7 malam. Dia tidak muncul. Apabila anda menghubunginya pada pukul 8, dia dengan selamba menyatakan bahawa janji temu adalah pada pukul 9 dan andalah yang telah silap.
Dia akan menegaskan perkara itu dengan begitu meyakinkan sehingga anda, walaupun 100% yakin dengan ingatan anda, mula berasa was-was. Macam mana kalau betul saya yang lupa? Mungkin saya tersalah dengar. Teknik ini yang digunakan secara berterusan bagi isu kecil mahupun besar, perlahan-lahan, namun pasti akan menghakis batasan realiti anda, menjerumuskan anda ke dalam kabut ketidakpastian dan keraguan diri. Matlamat utama gaslighting bukan sekadar untuk menang dalam perdebatan atau pertengkaran. Ia adalah untuk mencapai kawalan mutlak ke atas diri anda. Apabila seseorang mula hilang kepercayaan terhadap diri sendiri, dia akan menjadi sangat rapuh dan terdedah. Dia akan mula mencari sokongan dari luar dan sokongan itu sudah tentu adalah si narsisis itu sendiri. Si narsisis memposisikan dirinya sebagai satu-satunya pulau kestabilan dan kewarasan dalam dunia anda yang kononnya gila atau kucar kacir. Anda akan mula berfikir, saya tak faham apa-apa. Saya asyik keliru saja. Hanya dia yang tahu apa yang betul. Pada ketika ini, perangkap itu tertutup rapat. Anda kini bergantung sepenuhnya pada tafsirannya terhadap sesuatu peristiwa, bergantung pada suasana hatinya, dan yang paling penting, bergantung pada restu atau persetujuannya. Dia menjadi pemandu anda dalam realiti yang sebenarnya telah diputarbelitkan olehnya sendiri. Ini adalah bentuk manipulasi paling tinggi yang membolehkannya melakukan apa sahaja terhadap anda. Kerana sistem asas rujukan anda telah dihancurkan, anda tidak lagi mempercayai kompas dalaman anda. Kerana anda telah diyakinkan sepenuhnya bahawa kompas itu rosak. Taktik licik seterusnya dalam senarai senjata seorang narsis adalah projeksi, projection. Dari sudut psikologi, ini adalah mekanisme pertahanan diri di mana seseorang melemparkan pemikiran, perasaan atau niat buruk yang tidak dapat diterima kepada orang lain. Tetapi, di tangan seorang narsis, ini bukan sekadar pertahanan. Ia adalah senjata serangan yang sangat ampuh. Secara ringkasnya, si narsis menuduh anda melakukan perkara yang sebenarnya dia sendiri yang bertanggungjawab. Ini dilakukan semata-mata untuk melepaskan diri daripada sebarang tanggungjawab dan memindahkan beban kesalahan itu ke bahu anda. Dia seolah-olah mengeluarkan segala kekotoran dalaman dan kelemahan dirinya, mencurahkannya kepada anda. Manakala dia pula kekal suci dan tidak tercemar di mata sendiri dan yang lebih penting, di mata orang sekeliling. Secara visual, bayangkan ini seperti projektor filem. Di dalam diri si narsis, gulungan filem yang memaparkan segala kelemahan dan kecacatannya sedang dimainkan. Dan pada skrin tayangan itu, iaitu diri anda, dia menayangkan filem itu kepada semua orang, termasuk anda sendiri. Akhirnya, anda mula percaya bahawa itu adalah filem mengenai diri anda. Contoh projeksian yang digunakan sangat ketara dan penuh dengan sikap kurang ajar dan sinisme. Si narsisis yang kerjanya menipu sepanjang masa akan berani menggelar anda penipu dan menuntut anda supaya bersikap jujur tanpa cela. Orang yang curang pula akan buat drama cemburu tanpa sebab dan akan memeriksa telefon bimbit anda. Orang yang paling pentingkan diri sendiri di dunia ini akan menjerit, mengatakan bahawa andalah yang hanya memikirkan diri sendiri dan tidak menghormati perasaannya. Taktik ini memang bijak kerana kesederhanaannya. Pertama, ia serta-merta mengalih tumpuan daripada kesalahannya. Kedua, ia meletakkan anda dalam posisi terpaksa mempertahankan diri. Daripada membincangkan tingkah lakunya, anda terpaksa mencari justifikasi dan membuktikan tuduhan itu tidak berasas sama sekali. Ini sangat meletihkan. Anda menghabiskan seluruh tenaga untuk mempertahankan diri daripada tuduhan palsu, sementara si pelaku sebenar pula dengan tenang memerhatikan penderitaan anda, kerana dia sudah pun mendapat dos kawalan dan drama yang amat dia perlukan.
Kesan psikologi daripada teknik projeksi ini memang sangat membinasakan apabila anda terus-menerus mendengar tuduhan yang dilemparkan kepada diri anda mula mempercayainya walau hakikatnya ia bertentangan dengan logik dan akal yang waras. Anda mula tertanya-tanya, betulkah saya ini terlalu mementingkan diri sendiri? Mungkinkah saya benar-benar memberikan dia alasan untuk cemburu? Si narsisis secara literalnya menanam sifat-sifat negatifnya sendiri ke dalam fikiran anda. Anda mula memikul tanggungjawab atas pembohongannya, agresinya dan sikap tidak bertanggungjawabnya. Ini mewujudkan satu kecelaruan kognitif yang sangat besar. Anda rasa diri anda adalah orang yang jahat, sentiasa dilanda rasa bersalah. Sedangkan pasangan anda, iaitu punca sebenar segala masalah, bertukar menjadi watak si mangsa yang kononnya terpaksa menanggung segala kekurangan anda. Dengan cara ini, dia bukan sahaja dapat mengelak daripada sebarang tanggungjawab, malah dia juga mendapat perhatian tambahan, simpati dan sumber daya termasuk tenaga daripada anda. Sumber daya ini anda bazirkan semata-mata untuk memperbetulkan diri dan menebus kesalahan yang sebenarnya tidak pernah wujud. Sekarang, mari kita bincangkan pula apa yang kita panggil jenaka si narsisis ini. Teknik ketiga ialah sarkasme dan gurauan pedas yang diselindungkan di sebalik jenaka yang kononnya tidak berbahaya. Ini adalah salah satu manifestasi agresi tersembunyi yang paling licik kerana ia memberikan alasan yang sempurna kepada si manipulator. Jika anda terasa hati, dia akan sentiasa membalas, "Alah, saya cuma bergurau. Kenapa? Awak tak faham jenaka ke? Awak langsung tiada sense of humor." Ungkapan ini serta-merta menidakkan perasaan anda, malah membuatkan anda kelihatan seperti individu yang tidak matang dan terlalu serius. Hakikatnya, jenaka ini adalah sindiran yang diukur dengan teliti, sengaja ditujukan tepat ke titik sensitif anda. Si narsisis tahu betul isu dan kelemahan anda, dan inilah sasaran utama serangan jenaka mereka. Ini adalah cara untuk memalukan anda, merosakkan keyakinan diri anda, namun pada masa yang sama, si narsisis masih boleh menjaga air muka dan kekal dalam batas kesopanan. Mari kita teliti contoh-contoh spesifik jenaka narsisistik ini. Katakanlah anda berbangga dengan projek baru di tempat kerja. Di kalangan kawan-kawan, si narsis itu mungkin bergurau. Ya, sekarang dia dah jadi bos besar. Tak lama lagi kita semua kena buang kerja. Haha, nampak macam jenaka biasa. Tapi sebenarnya ia meremehkan pencapaian anda. Atau anda beli baju baru yang membuat anda rasa kurang yakin. Dia pasti akan berkata, "Wah, baju yang berani." Macam mencabar norma masyarakat. Sekali lagi, secara formalnya ini bukan penghinaan. Tetapi komen tersebut akan serta-merta membuatkan anda rasa tidak selesa. Perkara yang paling utama ialah tindak balas si narsis apabila anda cuba mempertahankan diri. Sebaik sahaja anda berkata, "Saya tak suka awak cakap macam tu." Dia akan terus menyerang balas. Dia akan menuduh anda terlalu sensitif dan kononnya anda tidak pandai berjenaka. Dengan cara ini, dia bukan sahaja menghina anda tetapi juga menafikan hak anda untuk meluahkan emosi negatif mengenainya. Kesan jangka panjang daripada jenaka toksik sebegini sangat dahsyat. Ini bukan sekadar rasa kecil hati yang hanya bertahan seminit. Ia adalah penghancuran harga diri anda secara sistematik. Apabila anda sentiasa dikritik kononnya secara bergurau, anda mula mempercayai kritikan tersebut. Anda hilang kepercayaan terhadap cita rasa, pertimbangan dan keupayaan diri anda sendiri. Anda mula takut untuk menonjolkan diri, berkongsi kegembiraan atau kejayaan kerana secara tidak sedar anda menunggu sindiran pedas jenaka seterusnya yang akan merosakkan segalanya. Hidup anda bertukar menjadi padang periuk api
di mana setiap langkah anda boleh diperlekehkan. Anda menjadi lebih tertutup, cemas dan kurang yakin pada diri sendiri. Si narsistik mencapai matlamatnya. Dia merendahkan martabat anda supaya dia kelihatan lebih hebat dan sempurna di sisi anda. Dia mengawal anda melalui rasa takut untuk diejek. Taktik keempat yang digunakan oleh seorang narsis ialah layanan senyap yang sangat kejam. Penting untuk difahami bahawa ini bukan sekadar keinginan untuk bersendirian atau berehat daripada pergaduhan. Sebaliknya, ini adalah tindakan penderaan psikologi yang aktif dan disengajakan. Apabila narsis mula mendiamkan diri, dia bukan sahaja berhenti bercakap. Dia berlagak seolah-olah anda tidak wujud sama sekali. Dia mungkin berjalan melepasi anda, memandang anda tanpa perasaan dan mengelak daripada menjawab soalan langsung. Secara terang-terangan, dia menyingkirkan anda dari dunianya, meletakkan anda dalam kekosongan, maklumat dan emosi yang mutlak. Sebagai makhluk sosial, penyingkiran sosial seperti ini adalah salah satu bentuk hukuman yang paling teruk bagi manusia. Ini adalah alat kawalan yang sangat berkuasa memaksa mangsa berasa diri mereka kecil, bersalah dan benar-benar tidak berdaya. Narsis mengetahui perkara ini dan menggunakan layanan senyap untuk mengajar anda atau memaksa anda untuk tunduk dan patuh. Bagaimanakah mekanisme ini berfungsi sebenarnya? Apabila si narsis senyap, dia tidak akan jelaskan apa-apa sebab. Dia membiarkan anda bersendirian, bergumul dengan fikiran dan kebimbangan anda. Serta-merta, anda mula menganalisis tingkah laku anda secara gila-gilaan. Apa salah saya? Kata-kata saya yang mana satu telah mengguris hatinya. Anda mengimbas kembali hari-hari, jam, malah minit-minit terakhir. Cuba mencari kesilapan anda. Proses ini sangat menyeksakan. Ia menimbulkan rasa bersalah dan kebimbangan yang teramat sangat. Anda berada dalam keadaan serba tidak kena dan penuh ketidakpastian. Sementara itu, si narsis pula sedang menikmati kuasa yang dimilikinya. Dia melihat penderitaan dan kekeliruan anda dan ini menjadi makanan kepada egonya. Dia tahu semakin lama dia berdiam diri, semakin mendalam rasa putus asa anda. Ini menyebabkan anda bersedia membuat sebarang pengorbanan atau bertolak ansur, semata-mata untuk menghentikan penyeksaan ini. Dia hanya menunggu anda betul-betul patah semangat dan merangkak kembali kepadanya untuk meminta maaf. Akibat daripada taktik layanan senyap atau mendiamkan diri ini, mangsa pasti akan mengalah. Akhirnya, tekanan emosi itu menjadi tak tertanggung dan anda melakukan tepat seperti yang dikehendaki oleh si narsisis. Anda akan menghampirinya dan mula meminta maaf. Selalunya, anda sendiri tidak tahu apa kesalahan yang anda minta maafkan, tetapi anda sanggup mengaku apa sahaja demi memastikan dia mahu bercakap dengan anda semula. Dan pada saat itulah, dia mungkin akan bermurah hati mengampuni anda. Kitaran ini mengukuhkan satu model buruk dalam fikiran anda. Diamnya dia adalah hukuman anda, manakala kehinaan dan permohonan maaf anda adalah kunci kepada pengampunannya. Dengan cara ini, dia melatih anda seperti haiwan, membiasakan anda dengan hakikat bahawa sebarang penentangan atau ekspresi kehendak bebas anda akan dihukum dengan pengabaian total. Anda mula takut untuk menyuarakan pendapat anda, bimbang jika anda mencetuskan semula penyeksaan kesunyian ini. Kita beralih kepada poin yang kelima, iaitu seni merendahkan dan menggunakan penghinaan secara terselindung atau lebih dikenali sebagai pujian bersalut sindiran, backhanded compliments. Seorang narsis tidak akan sesekali gembira dengan kejayaan anda, apatah lagi mengagumi anda secara ikhlas. Setiap pencapaian,
setiap kelebihan diri anda adalah ancaman langsung kepada egonya. Oleh itu, matlamatnya adalah untuk mengecilkan nilai anda, tetapi dia perlu melakukannya dengan cara yang formal agar dia tidak boleh dituduh biadab atau kurang ajar. Di sinilah pujian yang mengandungi dua maksud ini memainkan peranan. Ini adalah frasa yang pada luaran kedengaran seperti sanjungan, tetapi tersilit sindiran atau duri yang menghilangkan terus semua kesan positif. Ini adalah satu lagi cara untuk memastikan anda sentiasa berasa tidak selesa dan menghalang harga diri anda daripada naik terlalu tinggi. Ibaratnya, dia menghulurkan gula-gula kepada anda, namun apabila anda menggigitnya, anda sedar bahawa intinya pahit dan anda ditinggalkan dengan rasa yang amat tidak selesa. Mari kita tinjau beberapa contoh klasik bagi pujian jenis ini. Katakanlah, anda baru saja lulus peperiksaan yang sukar. Si narsis akan balas, "Bagus, saya betul-betul tak sangka awak akan berjaya." Bahagian pertama adalah pujian, tetapi bahagian kedua secara langsung menunjukkan bahawa dia pada asalnya tidak percaya anda mampu melakukannya. Atau, katakanlah anda berjaya menurunkan berat badan dan anda bangga dengan hasilnya. Dia akan kata, "Awak nampak cantik sangat, macam dulu-dulu." Pujian ini bukan sahaja merendahkan usaha anda sekarang, malah menyindir bahawa anda masih jauh untuk mencapai tahap sempurna. Pilihan lain termasuklah, "Baju ni memang sesuai dengan awak. Ia berjaya menutup kekurangan awak." Atau, "Kawan-kawan awak tu lucu ya. Orangnya jenis yang sangat simple." Setiap ayat seperti ini adalah umpama suntikan racun yang kecil. Anda rasa seperti dipuji, tetapi entah mengapa anda berasa lebih teruk daripada lebih baik. Dan itulah tujuan sebenar si manipulator. Matlamat utama di sebalik perbuatan menjatuhkan maruah anda ini ialah untuk mengekalkan kawalan ke atas diri anda melalui keyakinan diri yang sentiasa goyah. Seorang narsistik tidak akan pernah membiarkan anda berasa kuat, yakin dan berdikari, kerana individu yang berdikari mampu meninggalkannya. Oleh itu, dia sentiasa mematahkan semangat anda. Dia membuatkan anda rasa yang anda ini tidak cukup bagus. Kejayaan anda hanyalah kebetulan. Kecantikan anda pula bersyarat. Kepintaran anda sentiasa diragui. Anda sentiasa berada dalam posisi mengejar, cuba untuk mendapatkan kelulusan penuh dan tanpa syarat daripadanya, satu perkara yang anda tidak akan pernah peroleh. Ini kerana sebaik sahaja anda mencapai satu matlamat, dia akan segera menaikkan aranya lebih tinggi ataupun mencari silap untuk dicela. Keadaan ini membuatkan anda lebih terdesak untuk berusaha melaburkan lebih banyak sumber dalam hubungan itu. Semua ini hanya demi mendapatkan pengiktirafan daripada seseorang yang secara terancang sedang menghancurkan anda. Taktik keenam ialah kepakaran mereka dalam peranan mangsa. Golongan narsistik ini adalah pelakon yang sangat handal dan peranan kegemaran mereka sudah tentulah peranan si penderita yang tidak berdosa atau si martir. Mereka mempunyai kebolehan yang menakjubkan untuk memutarbalikkan sebarang situasi sehingga terbalik 180 darjah. Akhirnya, mereka akan tampil sebagai mangsa keadaan dan anda pula yang kelihatan seperti individu yang zalim dan tidak berhati perut. Taktik ini digunakan untuk mengelakkan sebarang tanggungjawab atas perbuatan mereka dan menanam rasa bersalah yang mendalam dalam diri anda. Apabila anda cuba meminta narsis itu bertanggungjawab atau menyoal tindakan mereka, mereka tidak akan cuba membela diri atau berhujah secara rasional. Sebaliknya, mereka akan mula meraih simpati bercerita tentang betapa sukarnya hidup mereka, bagaimana tiada siapa yang memahami mereka dan bagaimana kelakuan anda hanya menambahkan lagi kesakitan mereka.
Ini adalah manipulasi yang sangat berkesan kerana ia menyeru dan memanfaatkan empati serta belas kasihan yang ada dalam diri anda. Mari kita bayangkan senario tipikal ini. Seorang narsistik telah melakukan sesuatu yang benar-benar menyakitkan hati anda. Anda kumpulkan keberanian untuk membincangkan isu itu secara tenang dan membina. Anda mulakan perbualan dengan, "Saya rasa sangat terluka apabila awak..." Namun, anda belum sempat menghabiskan ayat itu. Si narsistik itu terus memintas anda dengan riak wajah yang tragis. "Awak nak tuduh saya lagi? Saya dah usaha macam-macam untuk hubungan kita. Saya kerja keras sampai letih lesu, tapi awak hanya nampak salah saya. Selepas semua yang saya lakukan untuk awak, awak masih nak menuduh saya." Itu sahaja. Senarionya telah bertukar sepenuhnya. Dalam beberapa saat sahaja, daripada orang yang sempadannya dicabuli, anda berubah menjadi tiran yang tidak bersyukur yang sedang membebel pada si mangsa malang. Fokus perhatian beralih daripada kesalahannya kepada penderitaannya pula. Kini, bukan lagi dia yang patut meminta maaf, tetapi andalah yang perlu memujuknya dan meyakinkannya tentang cinta anda. Kesan daripada permainan peranan mangsa ini sangat memudaratkan komunikasi yang sihat. Pertamanya, anda sedar bahawa sebarang perbincangan mengenai masalah adalah sia-sia dan akhirnya hanya akan membuatkan anda rasa lebih teruk. Anda berhenti membangkitkan topik penting dan memendam rasa tidak puas hati, semata-mata kerana tidak mahu mengguris hati pasangan. Konflik tidak diselesaikan, sebaliknya bertambah dan berlarutan, sehingga meracuni perhubungan anda. Keduanya, keadaan ini menyebabkan anda sentiasa dibelenggu perasaan bersalah yang kronik. Anda mula percaya bahawa anda memang terlalu menuntut dan tidak tahu bersyukur. Anda sentiasa berjalan di atas kulit telur, takut kalau-kalau perkataan yang tidak disengajakan akan melukai kepekaan emosi yang halus ini. Hakikatnya, anda hanya menjadi mangsa yang mudah dipergunakan oleh manipulator. Dengan peranan sebagai penderita, dia dengan bijak mengelak daripada sebarang tanggungjawab dan memaksa anda mengikut segala rentaknya. Akhir sekali, taktik ketujuh yang digunakan oleh narsisis untuk lari daripada tanggungjawab ialah taktik mengelak, menukar topik dan whataboutism. Taktik ini akan muncul apabila anda berjaya menghimpit narsisis tersebut ke dinding dengan fakta atau bukti yang tidak dapat disangkal. Apabila taktik gaslighting sudah tidak berkesan lagi dan anda pula tidak lagi termakan dengan lakonan mereka sebagai mangsa, pada saat genting inilah mereka akan menggunakan taktik tabir asap atau pengalihan perhatian. Daripada menjawab soalan anda secara terus terang atau mengakui kesilapan mereka, narsisis akan menukar topik secara drastik atau mengalihkan tumpuan kepada anda dengan mengungkit kembali kesilapan lama anda. Matlamat mereka untuk mengelirukan dan menyesatkan anda serta membawa perbualan itu sejauh mungkin daripada topik yang tidak menyenangkan bagi diri mereka. Mereka mencipta suasana huru-hara sehingga masalah asal yang dibangkitkan tenggelam begitu sahaja. Ini ibarat menonton pertunjukan silap mata. Sementara mata anda terpaku pada sebelah tangan, tangan yang satu lagi sibuk melakukan manipulasi. Mari kita lihat bagaimana ini berlaku di dunia nyata. Anda berkata, awak janji akan balik sebelum makan malam, tapi awak lewat lagi 3 jam dan tak beritahu pun. Saya rasa sangat kecil hati. Itu adalah teguran yang terus terang dan spesifik. Si narsistik tidak akan membincangkannya. Responsnya akan lebih kurang begini. "Hey, you ingat tak minggu lepas awak beli yogurt yang bukan saya suka? Itu barulah betul-betul masalah." Atau, "Mari kita cakap tentang mak awak yang asyik sibuk jaga tepi kain kita." Nampak tak? Teguran anda diabaikan sepenuhnya. Sebaliknya, anda dihujani dengan tuduhan balas yang langsung tiada kaitan dengan isu asal.
Anda akan ditarik ke dalam perdebatan baru, anda mula mempertahankan diri, dan dalam 10 minit anda sendiri pun dah lupa apa isu asal yang dicetuskan tadi. Si narsistik menang sekali lagi. Dia tidak mengaku salah, tidak meminta maaf, malah dia berjaya membuatkan anda berasa bersalah atas isu-isu lain yang tidak relevan. Jadi, kita telah pun membincangkan 7 taktik licik yang digunakan oleh narsisis dalam serangan agresif terselindung mereka. Gaslighting yang membuatkan anda ragu-ragu tentang kewarasan diri. Projeksi di mana dia menuduh anda melakukan kesalahannya sendiri. Jenaka yang menyakitkan hati dan merosakkan harga diri anda. Layanan senyap, silent treatment, yang berfungsi sebagai satu bentuk penyeksaan, perbuatan meremehkan, devaluation dan pujian bersulam niat tersembunyi, bermain watak mangsa untuk mencetuskan rasa bersalah dalam diri anda, dan akhir sekali mengelak dari memberikan jawapan yang jelas sekiranya anda mengenali ciri-ciri ini dalam hubungan anda. Sedarlah, masalahnya bukan terletak pada diri anda. Anda bukan terlalu sensitif, anda tidak mengada-adakan cerita dan anda juga bukan punca segala-galanya. Anda sedang berhadapan dengan bentuk penderaan psikologi yang sangat canggih dan disasarkan yang bertujuan untuk menundukkan dan mengawal anda sepenuhnya. Langkah pertama dan yang paling penting ke arah penyembuhan adalah dengan menyedari apa yang sebenarnya berlaku. Terima kasih kerana menonton video ini sehingga tamat. Jika maklumat ini bermanfaat kepada anda dan membuka mata anda tentang sesuatu yang penting, sila tekan butang suka, like dan langgan saluran ini agar anda tidak terlepas kupasan-kupasan yang akan datang. Sokongan anda membantu kami menghasilkan lebih banyak kandungan seperti ini. Dan sekarang, soalan untuk anda. Taktik manakah yang pernah anda hadapi secara peribadi? Atau mungkin anda tahu taktik lain yang tidak saya sebutkan. Kongsikan kisah anda di ruangan komen. Pengalaman anda boleh membantu orang lain menyedari bahawa mereka tidak bersendirian.